Kisah ni jadi masa Rizal nak cari kerja di Raub, Pahang. Kawan dia ada tinggal sana. Kita sebut saja kawan Rizal ni sebagai Man. Jadi Man ajak tinggal dengan dia. Tak payah bayar sewa rumah, bil air, bil api semua. Siapa tak nak kan? Rizal ni tinggal dekat Kedah. Dalam perjalanan nak ke Pahang tu, Rizal cadang nak pergi jumpa kawan dia dekat Tanjung Malim, nak bagi barang. Rizal bertolak dari Kedah pukul 3 petang naik motor, sampai Tanjung Malim pukul 7 malam. Singgah rumah kawan dia dulu, mandi, makan, solat pelbagai semua. Lebih kurang pukul 10 malam, Man telefon tanya dekat mana dah. Rizal cakap lah ada dekat Tanjung Malim. Singgah rumah kawan hantar barang kejap. Lah, pukul berapa kau nak bertolak? Bukan apa, jalan situ macam mula, tambah sini hujan. Elok kau tidur rumah kawan kau dulu, esok baru bertolak, kata Man. Tapi Rizal cakap dia nak bertolak malam tu juga, sebab malas nak tidur rumah kawan dia dekat Tanjung Malim ni. Ikut kau lah, tapi aku pesan kau sampai Kuala Kubu nanti call aku, atau sampai kawasan Hulu Selangor call aku, dan baca ayat kursi banyak-banyak. Okey, tak payah risau bro, InsyaAllah tak ada apa-apa, kata Rizal. Rizal bertolak dari Tanjung Malim pukul 11 malam. Ambil masa 30 minit je untuk sampai ke Hulu Selangor. Bila sampai, Rizal telefon Man, bagi tahu dia dah sampai. Okey, elok-elok bawa motor, jalan tu berkabus. Lepas kau dah sampai Raub, call aku terus, kata Man dengan nada penuh gelisah dan risau. Rizal teruskan perjalanan sampai dekat Kuala Kubu baru. Sebelah kiri ada tasik yang luas dan kawasan tu masih cerah dengan lampu jalan, tapi sebuah kereta pun tak ada. Dalam hati Rizal cakap besar, macam ni ke jalan dia? Tak seram pun, normal lah. Rizal teruskan perjalanan, maintain bawa 100 km sejam. Elok lepas sikit dari tasik Kuala Kubu tu, tiba-tiba jalan terus gelap macam masuk dalam hutan. Nyaris Rizal nak kemalangan sebab lencongan jalannya nak sama macam buat U-turn. Jalan pula semakin kecil dan sempit. Kawasan tu dikelilingi dengan pokok-pokok hutan, tak ada cahaya lampu langsung. Rizal pandang side mirror, gelap gelita dekat belakang tu. Jantung mula berdegup kencang. Rizal tetap teruskan perjalanan. Sampai dekat jalan bengkang-bengkok, Rizal terpaksa bawa perlahan. 20 km sejam je dia bawa, punyalah perlahan. Sampai Rizal asyik terbayang ada benda ikut dekat belakang dia. Nak bawa laju, takut terbabas masuk dalam hutan. Nak tak nak terpaksa bawa maintain 50 km hingga 60 km sejam jalan lurus, dan bawa 20 hingga 30 km sejam ketika jalan selekor. Rizal cuba beranikan diri. Suasana sunyi sepi, hanya terdengar bunyi serangga malam dan ranting-ranting pokok yang berjatuhan. Sebab masa tu memang angin kuat. Rizal bawa motor dengan hati yang penuh ketakutan. Tiba-tiba Rizal tersuluh 2 biji mata yang datang melawan arus dekat sebelah kiri.